Kita casting. Air masih lagi, kita repeat. Lama tak mari. Casting charcuterie nak beraksi lagi ni dengan sisa Black Arrow. Tak tahu lagi nak main teknik apa. Nanti kita tengok je lah. Kita turun 3 orang hari ni. Ada tak ada belakang kira, geng. Let's go. Try ni ya. Layan SP double hook. Yang ni panjang 6.5 cm, berat 5 gram. Okey, jom kita cari mangsa. Boleh lah. Mana mau lari? Mana mau lari? Kena hang kerapu. Wih, on SP double hook geng. Ni geng, nak tunjuk barang baik kalau korang strike ikan tak. Strike ikan, ha ni. Beli benda ni geng. Dia boleh letak dekat poket, dekat beg. Dia ada klik sini. Jadi senang lah korang nak bawa pergi mana-mana. Jadi tangan pun tak kotor. Tangan pun tak kotor tak. Harga murah geng. Nak cari barang ni tekan jadi bikuning aku Ikan kerapu pertama menggunakan ini SP double hook. Mantap geng. Yang ni aku guna 5 gram buat korek-korek ni. Berminat tekan beg kuning SP double hook. Jarang tak padu. Okey, jom kita cari lagi. Setup yang aku guna ni daripada Casking Casking charcuterie size 1000. Pair dengan tali si hunter 12 LB 8 sulam. Rod sisa Black Arrow. Gewang aku guna SP double hook. Jom kita tengok kok ada lagi. Geng-geng LHDN yang sudah ambil. Sini. Oh, kena lagi. Oh, kena. Kerapu lagi. Oi, jadi. Ada. Kena lagi geng. SP double hook no. Dua-dua mata kai geng, kena. Saya tersedak tak goreng lah. Ya nak cari tekan beg kuning. Padu. Oi, SP ni laku yo. Nak kau? Aku kawan teh. Gila, baru first car. Betul aku first car. Bahala tu. Waduh geng, kawan ni geng. Baru beberapa kali kah geng. 2 ekor dah aku boleh. Tak tengok korek ni. Kok ada yang ambil lagi. Padu. Rek tak ah. Oh, gram agak? 7 juga ah. Ada. Ush. Batu.
Kena tukar ikan makan dengan batu. Terus hijau. Aku ingat 5 gram ni ada berapa paket. Aku macam paket ni je. Baik. Oh wah. Weh. Ikan bro. Ikan. Aku nak ke batu. Ikan. Tak mari tarik. Oh wah, putus. Putus guys, putus. SP dah lah, tak banyak bawa ni. Ingat kau lekat batu. Jadi aku karang macam biasa je lah. Dah molek. Flash lah tu. Kita try guna warna ni juga. Kalau cukai juga kak. Kita layan ikan lain lah pula. Kena dah. Ketuk-ketuk. Dapat Ketuk-ketuk kena. Geng-geng lah sedikit kan. Okay, saya boleh tahan juga. Dia ambil kan. Minat betul kerapu ni dengan SP ni. Ni SP dah berhuk. Betul-betul minat dia geng. Geng nak cari ikan kerapu MJ siakak apa tak, nak ketuk-ketuk kat kolam apa, boleh try SP dah berhuk ni Dia dah berhuk. Jadi persentase lucu tu rendah lah. Try geng, padu-padu. Yang kalau main air dalam ini, try yang 5 gram. Serius, berbaloi geng. Ni hasilnya. Semua yang aku strike geng, aku guna ni Casking Sharky 3 sedap geng. Yang ni max drag dia tinggi. Jadi kalau nak buat main kerapu, drag kita kena ketat sikit tu. Kalau tak memang cukai lah. Jadi ini ring yang sesuai Nak buat air tawar, air masin, ngam-ngam, tekan bit kuning kalau nak cari. Itu. Ikan blue. Kilo dia tak apa? Kat kilo. 600 gram. 700. Ha?
Oh, yang besar tu. Kena di US. Muncul direct aku kata. Tidak saja. Okey, aku nak try guna ni. Mino yang gemuk ni. Ni Mino untuk sebarau ke, tapi aku nak try main dekat ni lah. Dekat muara kita tengok. Ikan sudi ambil tak. Let's go. Pamuk. Uish. Asal. Oh. Oh. Oh, gila. Ui. Makan tengah. Kat batu. Oh. Oh, gagah. Oh, geng, saya geng. Baru je tukar umpan, geng. Kena tu. Gewan sebarau dia ambil, geng. Bukan kecil-kecil, geng. Saya idaman. Strike pula guna ni, geng. Drag ini aku kunci kata dalam 60% lah drag tu. Memang kuat lah drag tu. Kau boleh tengok root tadi. Memang bending habis. Saiz lah. Bukan kecil ke. Saiz cun-cun. Ni saiz setengah kilo ni. Setengah kilo kot. Dua orang lah. Mantap. Nak cari gewan ni. Tekan beg kuning Nak cari rail pun. Nanti check je. Nak cari rail ni. Komen je. Nanti aku share link sekali. Lawa kan. Design lawa. Mantap. Okay, nak cari gewan ni nanti tengok je dekat beg kuning gue. Waduh, lulus. Approve. Kapu besar-besar geng ambil. Member aku pun boleh kat teko geng. Guna gewan ni juga tadi. Waduh. Tak silap aku brand Viata. Nak cari tekan beg kuning.